buli bukan sekadar gurauan. Ia boleh meninggalkan luka yang tidak kelihatan. Hari ini, kami membawa anda menyelami satu kisah yang benar sering berlaku di sekolah. Bagaimana seorang murid menjadi mangsa buli? Apakah puncanya dan mampukah ia dihentikan? Wei Siti, hang jangan kacau kau angkat aku yang jenam tu. Mana ada? Aku bagi warning dekat hang nak aku nampak hang sembang ada siap hang. Apa sebenarnya berlaku ni? Saya nampak Siti kena kacau dengan Sarah. Sarah pula tak bagi kami kawan dengan Siti. Kenapa kamu tak tolong? Saya takut saya pun yang kena. Ramai menyangka ia sekadar perkara biasa. Namun bagi mangsa, ia meninggalkan kesan yang amat mendalam. Antara faktor utama buli ialah: pertama, mahu menunjukkan kuasa. Yang kedua, menganggap buli hanya gurauan. Ketiga, kurang empati. Keempat, pengaruh rakan sebaya. Hadap mengelamun apa dari tadi? Aku dah tak syok dah weh sekolah sekarang. Aku malas nak datang sekolah tapi nanti mak aku marah. Sebab Sarah ke? Aku dah tak tahan lah weh dengan dia. Dia asyik tak puas hati dengan aku je. Ha tak boleh simpan je. Ha kena bagi tahu cikgu kaunseling. Boleh lah. Okeylah, jom. Sarah, adakah kamu tahu perbuatan ini merupakan buli? Saya cuma tak puas hati dengan Siti tu. Sarah, kamu bukan siapa-siapa. Dengan siapa mereka hendak berkawan, itu hak mereka. Kamu tak boleh mengawal mereka. Tindakan ini telah mengganggu emosi Siti. Saya minta maaf, cikgu. Sekarang ni, cikgu nak Sarah pergi minta maaf dekat Siti. Okey, baik cikgu. Siti. Aku nak cakap ni, aku nak minta maaf. Aku janji tak kacau hang lagi. Okey, aku maafkan. Buli bukan tanda keberanian, tetapi kelemahan dalam mengawal diri. Jika anda menjadi mangsa, jangan pendam seorang diri. Berani berkata tidak. Laporkan kepada guru atau ibu bapa. Jika anda melihat buli, jangan menyokong pembuli. Bantu mangsa dengan selamat. Laporkan kepada guru. Ingatlah, sekolah tempat untuk belajar, bukan untuk menyakiti. Hentikan buli!